Assalamualaikum dan selamat tengah hari Terengganu. Hari ini hari ketiga kita berada di sini dan hari terakhir untuk kita bersiap-siap pulang ke Melaka. Dan persiapan kita hari ini. Okay guys, yang mana belum subscribe jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, follow dan share. Okay, kita teruskan dan sila tonton sampai habis. Gerak balik Melaka. Bagi-bagi ucapan ni. Oh, memang best lah, happening. Memang happening. Tahun depan luncur lagi. Baik. Kembali di LPT. Luncur tak luncur. Okay guys, kita dah keluar daripada Ontin. Sekarang kita nak bergambar. Masing-masing nak bergambar kat jambatan tu, kan? Tuntun motor bergambar kat jambatan tu. Lepas tu kita pergi makan, pergi shopping, pergi pasar payang, beli buah-buah tangan. Lepas tu baru kita pulang. Hei Mat, hari ni 24 bulan 8 Mat. Kita orang kat Terengganu ni last day punya. Check out. Dah habis enjoy ada member. Terengganu band. Di lalak foto. Lepas tu ada balik Melaka. Luncur. Betul lah. Agak lama tadi pukul berapa? Sekarang pukul 12.30, lebih kurang dalam 1.5 lah. 1.5 pukul ni masuk. Cukup ke 1-2 jam shopping? Luncur. Ya. Okay guys, yang mana belum subscribe jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, follow dan share. Okay, kita teruskan dan sila tonton sampai habis. Cobblestones glisten. Oh, Mat. Kat petrol yang kumpul minyak tu kan? Dia belum masuk tol. Drizzle soft whisper. Depan pasar payang, lepas tu turun jambatan Where nak gambar, do lepas tu thoughts nak makan, kita balik. The saxophone sighs in a soulful lament, a moment of peace that feels heaven sent. Through bookstore windows, stories unfold between dusty pages. Wisdom jazz dances gently, carries the breeze. Philosophy lingers.
buka pasar bayang. Sementara Cafe lights shimmer, shopping-shopping. their glow softly Biar spilling aku pergi cari tempat untuk solat dulu. lovers Second and tu kan? loners, Jangan tahun bila habis dia, lifelong ideals. bila habis dia tak kepada Each hari sip seterusnya of the moment pasar bayang. is brewed with No. intent, the flavor of life Mana surau dia? with a note of content. Pasar bayang. Reflections in the rain, a world so surreal. Each drop tells Aku tak tahu nak cakap apa. each step Kan, tapi boleh lah. Boleh lah sikit-sikit kan. Dan tu salah cakap pun susah juga. Tak apa, kita masuk, kita tengok. Yang ni dia jual package siap dengan motor. Siap dengan motor tapi harga RM30 RM30. Dia letak je atas motor ni, mainan biasa pun. Okay, kita jumpa lagi grup Melaka ni kat Pasar Bayang ni. Kita masih lagi kat Pasar Bayang, kita jumpa grup Melaka. Nah. Bagi ucapan sikit. Dengar ni. Orang Melaka orang Melaka. Apa lagi? Sampai jalan. Dompet kotak tak kosong awak. Selamat jalan ya. Selamat jalan. Jalan ni macam lu. Apa aku tak cakap apa. Ucapan Tak boleh cakap apa. Tak boleh cakap apa? Tak boleh cakap apa. Mana yang right balik hari ni. Perlahan-perlahan, jangan kejar masa, relax-relax, tenang-tenang, penat, rehat. Jangan paksa badan. Ingat orang tersayang tunggu di rumah. Yang penting? Yang penting luncur. Yeah, betul. Apa? Tak, ni macam review. Okey, kami sekarang berada di mana ni? Pasar Payan. Pasar Payan Terengganu. Nak balik Melaka. Semoga kami selamat sampai dengan selamat. Luncur. Pasar Payang nampak dalam baik-baik dah shopping. Banyak lagi tangan tak cukup. Dah boleh balik. Apa beli bang? Saya beli popok leko, popok goreng, beli ketel untuk anak. Bagi pendapat saya, Pasar Payang ni bagus. Memang semua ada kat sini. Okey, apa belum pergi, dah masuk yang lama punya asal tu. Rasa saya cukup. Cukup Sekarang koyak ni. Okey, dia pergi Pasar Payang dia beli jajan-jajan sikit. Diorang pun semua nak balik. Semua beli jajan-jajan. Baik. Baik bang. Mat, jumpa lagi Mat. Ini hari kita kat Pasar Payang. Kan tengok budak-budak motor. Kau pandang link, view satu kali keliling. Kan tengok. Ending RZ member punya event, walaupun mak rempit mesti singgah. Beli barang-barang orang yang tersayang. Kalau rasa orang luar nak datang Pasar Payang, kau beli dalam ni. Macam-macam ada. Mak bapak tak ada jual kat dalam ni. Kita luncur. Kita luncur. Penyu jangan lupa. Balik pikul belakang naik motor, bau rempit, luncur. Okay, kita nak masuk LPT Betul. Kita semua dah standby nak masuk LPT, nak balik ke Melaka. Yang sangkut. Betul tu. Yo, ini untuk cara Irina, bukan lirik biasa. Ini suara jiwa di jalanan, di setiap lorong, di setiap bicara. Kita takkan berhenti sampai
sampai keadilan tiba. Malam sunyi, tiada bintang, langit hitam kelam. Ada cerita yang takkan pernah bisa padam. Cerita seorang gadis, senyumnya yang indah dirampas kebahagiaan, hilang tiada berkesan. Justice for Sarah, teriakan ini membara dari hati yang pilu, mengalir bagai air mata. Kita takkan diam, takkan goyah, takkan lupa sampai nama pembunuh itu disebut di hadapan mahkamah terbuka. Mereka coba bungkam, mereka coba tutup cerita, tapi kami ada di sini untuk terus bersuara. Setiap jejak, setiap bukti kami takkan lepaskan sampai kebenaran terungkap dan mereka dihumban ke penjara. Justice for Sarah, teriakan ini membara dari hati yang pilu, mengalir bagai air mata. Kita takkan diam, takkan goyah, takkan lupa sampai nama pembunuh itu disebut di hadapan mahkamah terbuka. Kita semua jangan pernah rasa lelah. Ini bukan tentang dendam, ini tentang maruah, ini tentang janji, tentang sumpah, tentang kebenaran bahwa tiada lagi zara-zara lain yang akan menderita. Justice for Sarah, justice for Sarah. Kami takkan mati, takkan pernah jatuh sampai keadilan tiba, sampai keadilan tiba. Ini untuk Sarah Chairina, ini untuk kita semua. Justice for Sarah, justice for Sarah. Kami takkan mati, takkan pernah jatuh sampai keadilan tiba, sampai keadilan tiba. Ini untuk Sarah Chairina, ini untuk kita semua. Justice for Sarah.
Aku sampai tu gambar. Nak lepaskan LPT sebelum gelap. Kat Gambang ni, Gambang. Setirkan motor je. Pun dah lapar ni. Jadi Gambang ni nak cek makan ni susah. Suasana di Muazzam Kita singgah di Petronas Muazzam. Isi minyak dan isi perut. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, feel alone, scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Masing-masing angkat barang masing-masing bang. Oli-oli masing-masing bang. Sampai banyak. Masing-masing bawa balik oli-oli Masih ada janji bang. Alhamdulillah selamat sampai. Alhamdulillah. Terima kasih motor, kau perform dengan baik. Siapa kata ADB 160 tak lalu? Ikut RZ tau.